menjadikan sesuatu sunnatullah kan. Kebiasaan Allah menjadikan sesuatu melalui sebab. Allah punya kemampuan nak tamah manusia alam dunianya tanpa proses perkahwinan. Tapi sunnatullah melalui proses perkahwinan. Allah bisa saja gebetren ujian tanpa reduk. Tapi sunnatullah melalui reduk. Allah sah saja tiba-tiba muncul lamblang itu bit padi langsung je kau. Tapi sunnatullah melalui tatanam biji hilal. Sunnatullah kan. Jadi pakai niat je ubat karena sunnah Allah boleh melalui ubat. Berarti tajak bak doktor tak elak ubat dalam rangka untuk mewujudkan sunnatullah. Maka ketika mengkahwin, niat pertama unit mahabbah ke Allah. Maka mengkahwin unit mahabbah cinta ke Allah, karena dengan tamu kahwin akan terrealisasi sunnah Allah untuk melahirkan peradaban manusia melalui proses perkahwinan. Jadi kenit untuk mangatna jalur tak perlukan telampiaskan hawa nafsu yang dibolehkan di agamanya. Nit nombor 5. Nit mengkahwin nombor pertama mahabbah Allah. Nit mengkahwin nombor kedua mahabbah Rasul. Karena Rasul nekelang hadis tanakahu takasaru. Bahasa riwayat tanakahu tanasalu. Menikah dan bela anak. Fa ini mubahin bikum al-umam yaumal kiamat. Long akan lung bangga-bangga dengan umat lain orang kiamat dengan sebab le umat. Alian yang kelih baru tanit bermerempak berkah menyogebi anak oleh Allah, anak yang saleh. Yang keput tanit bermerempak syafaat menyo awai gebi anak awai mati orang kiamat tengah ji pre tanya. Lembai 5 baru nit benaho tasalur hawa nafsu. Orang yang orang kahwin nyai lah yang pun. Nah ladum bakam kahwin karena katilat anggap mati BL bakam kahwin kamu awaknya kahwin baik tinggal dia. Ya anda betul ini ya. Nah ni kahwin mahabbah Allah. Jadi dikatakan pakan yang minta ubat pada sakit untuk merealisasikan sunnah Allah karena Allah gepupulih orang melalui ubat. Kira bisa dipahami kan?